Apakah hukum makan masakan orang yang tidak semayang? Makruh. Kita tahu kedai ni tak semayang, makruh kita pergi makan roti canai kedai ni. Makanlah kedai-kedai orang yang takut kepada Allah, supaya berkat daripada tuan kedai turun ke makanan, dari makanan masuk ke mulut, mulut jatuh ke perut. Faham lagi? Kita nakkan keberkatan, kerana hidup kita ini penuh dengan kemaksiatan. Kita perlu lebih banyak barakah. Orang sekarang bukan kata kedai orang tak semayang, kedai orang kafir jelas-jelas. Nah, kata tak semelih makan juga, campur jelatin babi pun makan juga. Habis benda. Nah, orang kata ni darah ikan haram makan. Sushi tu kalau nak buat dia mesti kena gaulkan dengan darah dia. Faham tak? Darah ini yang mengalir ni haram dengan ijma' ulama dalam Quran. Audaman masfuha, Allah haramkan kamu makan ada benda yang ada darah yang cair. Sushi kena letak darah yang cair. Faham? Kemudian masak separuh. Halal ke haram? Jawab. Haram. Faham? Jangan kona-kona. Haram. Allah tak heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa banyak kona tak mengaku buat dosa. Mengakulah. Allah maha kasih sayang. Tahu tak? Berhenti makan ikan-ikan lagu tu. Tahu tak? Mak kita buat no halal. Nah, goreng kunyit, goreng belada, nah, goreng berepah. Apa benda dengan darah-darah makan? Itu bukan maju, itu bangang.